ikhlas kepada perjalanan untuk bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, ni perjalanan kita bersama-sama untuk kita bertemu dengan Allah. Sebab apa? Saya tadi untuk mencari, sekejap ya, lupa pula saya nak tekan. Saya tadi tengah mencari-cari kitab, buka, belajar. Ni untuk perkongsian kita pada malam ini ya, tentang tawakal. Kuliah kita pada 1 minggu yang lalu tentang taubat nasuha. Ya, taubat nasuha masih ingat tak lagi? Berapa ciri, berapa golongan tahu orang-orang yang bertaubat? Masihkah ingat? Masihkah kita ingat? Ya, ya, taubat itu adalah perkataan yang disebutkan oleh ulama, yang diterjemahkan oleh ulama, perkataan taubat, ya, perkataan taba itu, ia ada 3 golongan. Satu, orang yang bertaubat ini, orang tanya dia, dia kata tak buat. Itu adalah golongan kafir, tak mengaku. Boleh jadi juga berlaku dalam kita. Ya, saya recap balik. Sebab taubat ni, tajuk dia yang saya bawa yang lepas tu, saya rasa ya Allah, hasil pertemuan saya, ia adalah sesuatu yang sangat-sangat baru untuk saya juga. Ya, bila buka-buka kitab, cari-cari dalam Quran. Yang kedua, orang-orang yang bertaubat itu adalah golongan yang macam mana? Siapa ingat? Ha, siapa ingat? Golongan yang dia kata dia buat. Tapi ada kerana. Dia mengaku. Tapi dia mengaku, ya saya. Tapi kan sebab ni. Kita berlindung dengan Allah daripada golongan taubat yang kedua. Dia mengaku. Tapi dia banyak lagi alasan. Dia masih berdalih-dalih nak membela diri dia. Konon-kononnya. Dia nak menunjukkan diri dia itu tak bersalah. Ya, wa na'udzubillah. Dan golongan yang ketiga, dia kata saya buat. Saya mengaku memang saya buat perbuatan yang buruk itu. Ya, tapi sekarang, tadi tapi juga kan, golongan yang kedua tadi ada tapi kan. Ya, ada tapi dan kerana. Golongan yang ketiga kata, saya mengaku, saya juga memang mengaku saya buat perbuatan yang tidak baik. Tapi sekarang saya tidak lagi buat perbuatan tersebut. Ya, Masya Allah. Dan ulama berkata bahawa saja golongan yang benar-benar taubat adalah golongan yang ketiga lah. Kita tak nak jadi golongan yang pertama. Kita juga tak nak apa nak. Kita tak nak jadi golongan yang kedua. Wa na'udzubillah. Ya kan hari ini banyak berlaku dalam kehidupan kita juga. Ya. Nak buat kita dah sedar perbuatan itu adalah dosa. Anak-anak kita ya, keluarga kita. Kita dah sedar dah perbuatan itu tidak baik, tetapi kita nak halalkan juga perbuatan tu. Jadi macam-macam dalih yang kita bawa. Inilah yang kita bimbang hari ini. Dia kan kes yang terbaru seorang anak muda, anak artis kita, kawan-kawan kita. Wah, artis kawan-kawan kita. Siapalah kawan kita tu kan. Yalah, maksud saya saudara kita lah. Ya, anak artis yang berlaku ujian. Anak dia free hair. Ya, anak dia free hair. Lepas tu bila wartawan tanya, kenapa awak free hair sekarang? Kan? Kenapa awak free hair? Lepas tu dia cakap apa? Inilah cara saya mendekatkan diri dengan Allah. Tuan-tuan, bahaya. InsyaAllah. Dan saya kongsikan juga yang lepas itu, apa sebenarnya ciri-ciri orang yang bertaubat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 112. Masihkah kita ingat? Harap-harap kita tidak lupa. Ya, orang-orang, ciri-ciri orang yang bertaubat, yang pertama at-taibun. Dia sentiasa bertaubat. Maknanya kalau kita kata kita orang yang bertaubat, kita kena jadi golongan yang ketiga ke tadi. Jangan jadi golongan pertama, mengaku. Tapi, golongan pertama tak mengaku. Tak mengaku, buat tapi tak mengaku. Golongan kedua mengaku tapi ada banyak alasan untuk menghalalkan perbuatan dia. Yang ketiga, kita nak jadi golongan yang ketiga. Baik, jadi surah At-Taubah sebut kepada kita, Allah ingatkan kepada kita, orang-orang yang bertaubat, yang pertama At-Taibun, yang kedua Al-Abidun. Mesti menjadi orang yang Al-Abidun.
Menjadi orang yang sentiasa menyulam. Lepas kita bertaubat, kita kena banyakkan buat-buat perbuatan amal soleh. Al-abidun. Ya, yang ketiga, sentiasa menjadi al-hamidun. Orang yang sentiasa berzikir memuji-muji Allah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tuan-tuan. Baik. Kenapa saya recap? Sebab tajuk pada malam ini, semua tajuk dalam Islam ni ada kaitan. Tapi yang keempat, apa dia sikap orang-orang yang bertaubat? Ya, as-saihun. Dia sentiasa um, bermusafir, nak pergi belajar, nak pergi belajar, nak pergi belajar. Bermusafir dia itu adalah mengembara semata-mata untuk ilmu dan juga Islam. Yang seterusnya adalah dia sentiasa ar-raki'un. Sentiasa rukuk. Banyak solat dia. Ya, dan yang keenam sentiasa as-sajidun. Orang yang sentiasa sujud kepada Allah. Yang ketujuh, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia juga sentiasa sampaikan pesan-pesan kepada meninggalkan kejahatan dan menyuruh kepada kebaikan. Ajak orang baca Quran, ajak orang masuk kuliah, ajak orang bersilaturahim, ajak orang bersedekah. Ini juga adalah golongan-golongan orang-orang yang bertaubat. Yang terakhir adalah mereka menjaga batas hukum-hukum Allah. 8 ciri-ciri orang-orang yang bertaubat. Ya, jangan kita lupa. Moga-moga kita ingat. Moga-moga kita ingat. Sebab itulah perjalanan yang paling mulia menjadi seorang hamba adalah menjadi orang yang bertaubat. Tuan-tuan, pada malam ini, insya-Allah, moga-moga Allah mengizinkan kita terus belajar jadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Kita nak belajar menjadi hamba Allah yang pula bertawakal kepada Allah. Apa sebenarnya tawakal itu? Tuan-tuan, eh, cuba komen sikit dalam GM saya. Tawakal itu apa? Siapa nak komen? Bagi sikit komen kat saya. Tawakal itu apa? Apa yang kita faham? Apa yang kita ingat? Tawakal itu apa? Macam mana lah boleh berubah saya punya anak saya lah. Tuan-tuan, dekat TikTok, cuba komen sikit. Tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah. Lagi? Tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah. Bagus. Siapa yang jawab tadi? Puan Aisyah. Betul. Berserah diri kepada Allah selepas berusaha. Bagus. Cantik sangat tu. Yang kita kata, selalu kata, tawakal lah kepada Allah. Dah buat dah kan? Dah usaha dah kan? Tawakal lah kita kepada Allah. Okey. Itu. Terima kasih kepada Puan Aisyah yang berkongsi. Ada lagi tak yang share tu? Tak ada. Okey. Bagus anak murid saya malam ni ya. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita nak belajar tentang tawakal. Mari kita tengok dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang tawakal. Dalam surah Al-Imran ayat 159. Ya. Surah Al-Imran ayat 159. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Umi tengah kelas kat ngah telefon Abi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Betul. Surah Al-Imran ayat 159. Kita tengok apa yang Allah nak sebutkan kepada kita. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepadamu, wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka
sahabat-sahabat kamu dan pengikut-pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar, lagi keras hati, tentulah mereka akan lari daripada kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Dan pohonkanlah ampun bagi mereka. Dan juga bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian, apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tuan-tuan, dalam surah Al-Imran ayat 159 ni, Allah menceritakan kepada kita bagaimana akhlak Rasulullah. Macam mana akhlak Rasulullah dalam ayat 159 tadi? Macam mana Rasulullah ini berdepan dengan kaum musyrikin. Di Mekah dan juga di Madinah. Dia dihina, dia di pulau, dia di dia dikepung, dia dimarah, dihina, dicaci. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa Nabi buat? Ya, apa Nabi buat? Nabi marah ke? Nabi pergi Nabi pergi post status bukan-bukan ke? Nabi pergi post ke something kat FB bukan-bukan ke nak menyindir? Nabi pergi ke post something sesuatu yang marah dengan orang buat dia sesuatu tetapi punyalah nak backup diri dia. Walhal masa tu Nabi seorang Nabi mempunyai kuasa dan followers yang sangat ramai. Ya, tetapi tidak pun Nabi buat begitu. Nabi buat apa? Nabi bersikap lemah lembut kepada mereka. Ya Allah. Dan Allah sebutkan kepada Nabi, dan kalaulah kamu bersikap kasar kepada mereka, lagi keras hati kamu, tentulah mereka akan lebih jauh dengan kamu. Mereka tak akan ikut pun kamu. Dan inilah yang Allah nak ajar kepada kita. Sifat-sifat orang yang nak bertawakal kepada Allah. Ha, ya. Yang kita faham tadi tu, kan, tawakal ini usaha dulu. Lepas tu dah tawakal kepada Allah. Tetapi di dalam ayat ini Allah ceritakan akhlak. Akhlak-akhlak orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Iaitu kita mesti berlemah lembut dengan sesiapa pun sahaja yang menghina kita ke, ya, cuba melakukan yang tidak baik kepada kita ke, cuba menghina ke, cuba menjatuhkan ke, cuba mengaibkan kita ke, kerana Nabi dah bagi tahu sikap akhlak Nabi Muhammad. Allah dah bagi tahu dalam surah Al-Imran, akhlak Nabi Muhammad ini, akhlak orang yang bertawakal yang sangat tinggi kepada Allah. Inilah orang yang bertawakal. Ya, Masya Allah. Lepas tu Allah kata, orang yang buat jahat kepada kita, ya, Allah kata apa? Maafkanlah. Maafkanlah. Sebab tadi kan kita ada contoh lah. Kita dah usaha dah buat sesuatu ni. Tiba-tiba adalah orang kacau, orang WhatsApp lah. Orang tuduh itu dan inilah macam mana. Inilah sebenarnya proses-proses untuk kita menghadapi tawakal. Ah, inilah ujian-ujian antara orang yang akan kita hadapi untuk menghadapi tawakal yang baik. Kita kan pasti diuji dengan hati manusia. Ya, tetapi ingat, maafkan mereka, Allah kata. Dan Allah kata apa tadi? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dan doalah, minta ampunkan untuk mereka. Sampai macam tu. Mohonkanlah keampunan bagi mereka. Sampai macam tu, tuan-tuan. Ya, sampai sampai begitu. Kita ni sampai disuruh oleh Allah, orang buat tak baik pada kita, nak menjadi orang yang bertawakal kepada Allah ini dalam usaha-usaha apa yang kita nak buat, ya, maafkan kesalahan-kesalahan orang kepada kita. Berlemah lembutlah kepada orang apa sahaja yang orang buat kepada kita walaupun kita rasa sangat sakitnya, ya Allah. Tuan-tuan, betul. Kita rasa sangat tak
rasa tak betul ke ni? Ya, contohnya kita rasa kita dah buat baik dah. Tapi betul ke sanggupnya mereka buat begitu kepada kita? Tetapi oleh kerana kita berpegang dengan Al-Quran, ya, kita yakin dengan Al-Quran, dengan Allah, jadi kita maafkan segera. Masya Allah. Rupanya begitulah akhlak Nabi yang sangat besar dan mulia. Segera memaafkan. Ya. Masya Allah tuan-tuan. Dan siap wastaghfir lahum. Siap Nabi itu diajarkan oleh Allah. Mintalah ampun bagi mereka, ya Allah. Aku dah maafkan dia, ya Allah. Ya Allah. Tolonglah ampunkan dia, ya Allah. Sampai macam tu tuan-tuan. Ini sikap orang-orang yang nak jadi orang yang bertawakal seperti akhlak Nabi. Ya, kita nak bertawakal macam mana? Kita mestilah nak bertawakal macam Nabi. Sebab apa? Sebab kita nak darjat kita yang bukan biasa-biasa. Kita nak apa yang diberikan kepada Nabi itu tidak mustahil untuk diberikan kepada kita. Dan juga Nabi Allah kata, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan keduniaan kita. Ha, barulah datang ni. Baru datang usaha ni. Tuan-tuan, lepas tu baru bincang, baru cari, baru usaha, kan? Lepas tu, barulah faiza azamta, dan sekiranya kamu berazam untuk membuat sesuatu, fatawakkal ala Allah. Dan bertawakallah kepada Allah. Tawakal tu maksudnya apa tuan-tuan? Tawakal itu, cik kita pergi. Tawakal itu maksudnya kita serah bulat-bulat kepada Allah. Dan bergantung harap penuh kepada Allah. Tak ada sanksi. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Ya, baik. Yang pertama kita dah dapat sesuatu daripada surah Al-Imran 159. Iaitu, um, iaitu akhlak orang-orang yang nak bertawakal kepada Allah itu yang pertama tadi yang kita dapat. Daripada akhlak Nabi yang kita belajar. Baik tuan-tuan. Yang kedua. Tuan-tuan, yang kedua. Orang yang nak bertawakal kepada Allah ini, dia mestilah juga mempunyai sifat yang syukur kepada Allah. Sifat syukur. Sebab itu, ada orang nak bertawakal, tapi hati dia bolak-balik. Ya? Nanti kejap lagi kita jumpa. Kenapa hati dia jadi bolak-balik? Ya Allah, macam tu. Nak bertawakal, tapi tiba-tiba swing. Ah, kita dah buat baik. Tapi kita dah tawakal lah kepada Allah. Tiba-tiba hati kita ni kena attack dengan syaitan, kita pergi jalan yang tidak baik. Jadi usaha dah cantik, usaha dah betul. Okey, baik tuan-tuan. Kita tengok sikap seterusnya untuk orang-orang yang bertawakal ini, dia perlu bersyukur kepada Allah. Allah sebutkan kepada kita, ya. Saya terlupa pula nak tulis surah apa yang saya ambil tadi ni. Subhanallah. Saya minta maaf ya tuan-tuan. Okey, saya baca dulu. Saya terlupa buat note surah apa yang saya ambil tadi. Okey, yang pertama sekali adalah mesti kita bersyukur kepada Allah. Allah sebutkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu dzukuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, kenanglah nikmat Allah yang telah Allah kurniakan kepadamu. Ya, ketika kaum kafir yang memusuhi kamu hendaklah menghulurkan tangannya untuk menyerang kamu, lalu Allah menahan tangan mereka daripada menyerang kamu. Oleh itu, bertawakallah kamu kepada Allah, dan kepada Allah jualah sesudah bertakwa itu, hendaklah hendaklah orang-orang yang beriman berserah diri. Tuan-tuan tengok. Ayat yang seterusnya yang saya ambil ni, iaitu Allah ajarkan dekat kita sebelum kita nak bertawakal tu, kalau kita nak jadi orang yang bertawakal yang baik, yang bagus itu, Allah pesan awal ke ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu dzukuru ni'matallah. Kamu kena bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah sebut banyak tentang syukur. Ya, Allah pesan banyak dekat para nabi, bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Kenapa? Sebab syukur inilah yang akan menggelincirkan kita daripada lubang-lubang munafik, fasik dan kufur. Ah, sebab itu ramailah umat-umat para nabi yang tidak beriman kepada Allah kerana tidak bersyukur. Cuba tengok kaum Bani Israel. Tuan-tuan, Allah cerita tentang kaum Bani Israel ini daripada surah Al-Baqarah, ya. Habis satu surah Al-Baqarah tu kerja dia ulang tentang kaum Bani Israel je. Masuk surah Al-Imran cerita lagi tentang ada lagi tentang kaum kaum al, kaum Bani Israel. Sampailah ya Allah, tuan-tuan. Kenapa? Sebab Allah bagi tahu dekat kita kaum yang paling banyak dapat nikmat adalah kaum Bani Israel lah. Ya Allah. Kaum yang paling banyak dapat nikmat kaum Bani Israel. Kenapa? Ha, kerana mereka tidak bersyukur. Sebab tu kita, ya, kalau Allah bagi nikmat, kena bersyukurlah. Janganlah kita ni kecil-kecilkan nikmat yang Allah bagi. Ni je. Ah, Inilah perkataan, tuan-tuan. Sehingga kan kaum Samud, ya. Kenapa? Allah murka kepada mereka kerana sombong. Baik, Masya Allah. Baik, daripada ayat ini, maknanya kita kena bersyukur. Sampaikan Allah bagi tahu suruh bersyukur. Lepas tu Allah kata, tahu tak tadi orang kafir nak serang kamu, tangan mereka, akulah yang menahan tangan mereka daripada menyerang kamu. Maka kita ini, ya, itulah juga yang Allah nak sampaikan kepada kita. Tahukah kamu nak jatuh, kamu nak kamu nak buat dosa, kamu nak kamu nak jadi susah, kamu nak jadi orang yang lupa, kamu nak jadi orang yang begini, akulah yang tolong. Sebab itu Allah kata bersyukurlah, ya, tuan-tuan, bersyukur. Lepas itu Allah kata tadi wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dan selepas itu barulah kita layak untuk bertawakal kepada Allah. Yang terakhir baru Allah sebut falyatawakkalil mu'minin, dan, ya, kepada Allah jualah, ya, tempat-tempat orang-orang yang bertawakal itu untuk berserah diri. Tuan-tuan, tawakal ini juga bermaksud berserah diri. Mesti berserah diri kepada Allah. Ya, ya Allah, kita kena rasa bahawa, ya Allah, aku tak mampu nak buat, ya Allah. Ni aku tak mampu buat, ya Allah. Tanpa pertolonganmu, ya Allah. Tanpa bantuan daripadamu, ya Allah. Tanpa rahmat daripadamu, ya Allah. Aku takkan mampu, ya Allah. Sebab itu berdosa dan syirik bila kita merasakan kitalah yang pandai. Kitalah yang bijak. Kitalah yang hebat. Inilah orang yang mensyirikkan Allah. Ya, Masya Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mohon perlindungan daripada Allah daripada sifat-sifat syirik ini semua. Sifat-sifat inilah yang ada pada Firaun. Ada pada orang-orang Israel yang dilaknat oleh Allah tu. Dia kata apa? Dia kata kamilah kaum yang paling hebat. Kan? Kamilah kaum yang paling hebat. Kamilah yang sepatutnya dapat Palestin tu, dia kata. Sebab itu tanah nabi-nabi kami. Sedangkan dia mengaku dia itu keturunan Israel yang paling baik, yang diturunkan kaum nabi kepada dia, tapi dia tak nak beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab sombong. Dan paling besar tadi sebab apa? Sebab tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam mana kita nak jadi orang yang bertawakal kepada Allah kalau kita tidak bersyukur? Ah, dan kalau kita tidak bertakwa, tak boleh.
kita takkan rasa kita nak tawakal kepada Allah. Tak ada. Kita takkan ada rasa nak bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Ya, baik tuan-tuan. Yang ketiga, Allah ajarkan kepada kita juga di dalam Al-Quran, ya, bahawa kita kena merasa kerdilnya diri kita. Tuan-tuan tengok, ya. Kita kena merasa kerdilnya diri kita. Tuan-tuan nak tahu, di dalam Al-Quran, di antara perbualan para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, nabi-nabi kita, Nabi Ibrahim, yang banyak perbualannya di dalam Al-Quran, Nabi Musa, ya, Nabi Muhammad lah yang paling banyak perbualannya di dalam Al-Quran. Mereka ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala merendah diri dengan Allah. Tuan-tuan tengok apa yang Allah ajarkan kepada kita, kena merasa kerdilnya diri kita. Baik, para rasul menyebutkan kepada kita. Baik, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum. Walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Tuan, maksudnya Rasul-Rasul mereka berkata kepada mereka, kami ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Ni tuan-tuan, ni Nabi-Nabi kata. Ah, jadi kita jangan sombong, kita jangan guna perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Allah. Ya, bagaimana Nabi Musa berdepan dengan kaum-kaum yang mempunyai kuasa-kuasa sihir lah katakan. Kan? Ya, mereka itu menunjukkan kaum dengan berjumpa dengan para para ahli sihir yang hebat-hebat dengan Firaun tu. Okay? Kemudian Nabi Nuh, Nabi Isa, bila kaum-kaum mereka berdebat dengan mereka, kaum-kaum mereka memperlekeh mereka, tetapi nabi-nabi akan berkata begini. Qalas lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mislukum. Nabi-nabi kata, kami ni tidak lain hanyalah manusia je seperti kamu. Ya, tetapi Allah melimpahkan kurnianya kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kami tiadalah. Sekejap saya jawab panggilan anak saya ke siapa ni? Hello? Hello? Ya, Umi. Ya, Umi tengah kelas je, ngah. Ah, ya, Umi tak lupa hantar. Umi tak lupa hantar. Umi dah siapkan dan nanti. Nanti cikgu Umi lepas habis kelas, Umi bagi. Oh, ya ke? Okey, okey. Okey. Ya, jaga habis kelas ikut 10 Umi bagi. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan tengok macam mana bahasa Nabi-Nabi. Mereka inilah orang yang patutnya sombong. Ada kuasa, ada mukjizat, ada nama, ada jawatan. Bahkan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi golongan Nabi yang menjadi utusan Allah, yang membawa utusan Allah. Ya, baik. Tetapi mereka kata kepada kaum mereka, kami ni manusia je sama seperti kamu. Tetapi kami hanya mendapat limpah kurnia daripada Allah. Kami ini semua rahmat daripada Allah. Ini semua izin Allah. Tak ada pula dia cakap, nak ambil, nak bagi tahu dia hebat, dia bagus, tidak. Tak ada. Tapi tuan-tuan, dan dia kata apa tadi, kami tiadalah berkuasa membawa kamu sebarang bukti mukjizat pun. Ha? Sebab itulah contoh kita dapat buat apa-apa, kita dapat didik anak murid kita bagus, kita dapat kita dapat buat sedekah sikit, contoh. Kita dapat buat baik sikit. Kita ada rezeki lebih sikit. Tak ada. Kita tidak berlapang, kita tidak sombong. Melainkan kita akan kata semua ini hanyalah rahmat daripada Allah, dengan izin Allah. Semua ni tak akan berlaku pun semua dengan izin Allah. Dan Nabi kata lagi, dan dengan yang demikian maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.
Tuan-tuan, sifat yang ketiga tadi apa dia? Merasakan kita ini hanyalah hamba Allah. Kita memang hanya hamba Allah yang sangat kerdil di sisi Allah. Tak ada benda yang boleh kita buat melainkan semua dengan izin Allah. Jadi, jangan jangan sombong. Ya, baik. Yang seterusnya yang keempat, sikap yang perlu kita belajar daripada Al-Quran, sikap orang-orang yang bertawakal iaitu kita mesti memohon perlindungan daripada Allah daripada bisikan jahat syaitan. Sebab orang yang bertawakal ni, syaitan tak suka. Syaitan tak suka kita bertawakal kepada Allah. Dan dia akan datang membawa bisikan-bisikan yang jahat, ya, untuk menjadikan orang-orang yang beriman ini berduka cita. Ya, dan bisikan jahat itulah yang akan membahayakan orang-orang yang tidak kuat imannya tadi. Sebab itu tadi tu, nak tawakal tadi kena ikut akhlak yang Nabi kita buat. Sabar, berlemah lembut, dekat dengan Allah, banyakkan bertasbih, banyakkan berzikir kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Lepas tu kena serah diri, sedar diri kita ini hanyalah hamba. Ya, jangan sombong. Baik. Dan yang terakhir yang saya nak share pada malam ini, kita mesti mohon perlindungan daripada Allah, daripada bisikan jahat syaitan. Allah sebut di dalam Al-Quran untuk kita, innaman najwa minasyaitani liyahzuna allazina amanu wa laysa bidarrihim syai'a illa biiznillah. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya perbuatan berbisik dengan kejahatan itu adalah daripada hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita. Oh, lepas tu kita rasa kita dah usaha ni. Kita dah usaha kan. Kita dah usaha kan. Kita dah buat. Ya Allah. Cuma tak dapat lah. Padahal kita lupa. Ya Allah. Aku berserah kepadamu. Ya Allah. Tolonglah kami. Ya Allah. Kami yakin hanya Engkau saja. Kami dah usaha. Ya Allah. Tolonglah terima amal kami. Ya Allah. Ya, tuan-tuan. Sebab itu, di antara orang-orang yang orang-orang yang cepat mengalah, cepat berduka cita, cepat cepat berserah, cepat putus asa itu mereka telah terkena attack dengan syaitan. Mereka telah kena attack dengan syaitan. Sebab kita ni bila duduk dekat level nak tawakal ini, oh, bukan level yang senang lah. Kan? Baik. Tetapi ingat Allah sebut kepada kita di dalam ayat ini, sesungguhnya bisikan syaitan itu tidak ada sikit pun mudarat kepada kita manusia. Melainkan hanya dengan izin Allah. Sebab tu kita tak boleh kata, syaitan lah ni. Tak solat, tak kata contohlah tertidur, tak solat isyak. Kan? Oh, semalam tak solat isyak. Macam mana ni? Syaitan lah ni. Jangan salahkan syaitan. Betul. Dalam ayat Al-Quran banyak menceritakan juga, ya Allah kata, jangan salahkan syaitan sangat. Jangan salahkan syaitan sangat. Jangan duk fitnah syaitan banyak sangat. Ya. Sebab syaitan kata, aku tak buat apa-apa pun sebenarnya. Diri kamu sendiri. Sebab tu tadi saya nak buat posting. Tak sempat lagi sebab nak buat posting ni bukan satu perkara yang mudah untuk saya. Baca dulu, nak cari dalil, nak kukuhkan apa yang saya nak share. Ya, supaya benda tu sampai. Dia bukan main-main belasah je post. Okey. Baik. Sedangkan Allah kata kepada kita, maaf saya dah sebenarnya. Sedangkan Allah katakan kepada kita dalam Al-Quran juga, jangan salahkan syaitan sangat. Sebab ada di kalangan manusia ini, sebenarnya syaitan kata juga dalam Quran, aku tak buat apa-apa pun, sebenarnya kamu sendiri.
Kadang-kadang kita bukan kalah pun dengan bisikan syaitan. Kita kalah dengan diri kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri. Dengan kejahilan kita sendiri. Ya, sehingga Allah kata dalam Al-Quran, manusia itu mereka sedang berselimut. Ha, contoh, sampai macam tu Allah sebut. Mereka lah yang sedang berselimut. Ya, sedang menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita. Wa na'udzubillah. Tuan-tuan, ingat. Syaitan akan datang untuk mengganggu orang-orang yang nak bertawakal kepada Allah. Dan ingatlah, bisikan syaitan apa pun yang jahat sekalipun tidak akan memberikan mudarat kepada kita semua. Melainkan dengan izin Allah je. Dan ingat juga kita bahawasanya sebaik-baik jalan untuk kita menjauhkan diri kita daripada gangguan jin dan syaitan itu juga hanyalah berserah diri kita kepada Allah. Ya. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai di situ saja pengisian saya pada malam ini. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa ya, mendapat rahmat daripada Allah untuk kita menjadi hamba yang bertawakal kepada Allah. Dan ciri-ciri orang yang bertawakal kepada Allah tadi, ya, yang pertama sekali adalah dia mesti sentiasa bersabar, dia mempunyai akhlak yang baik kepada orang-orang yang sentiasa melakukan keburukan dan kejahatan kepada dia. Ya, Nabi tak pernah balas keburukan orang. Sabar, berlemah lembut, memaafkan dan memohon maaf kepada orang tu. Masya Allah. Dan Allah akan mengampunkan kita juga dan baru kita boleh bertawakal kepada Allah. Hati yang bersih je boleh bertawakal kepada Allah. Kalau hati yang sarat dengan dosa, kita tak mampu pun bertawakal kepada Allah. Sebab kita tak kenal Allah. Jadi, syaitan attack kita nanti, kita kalah. Jadi tuan-tuan, seterusnya mesti bersyukur kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Baru kita boleh bertawakal kepada Allah. Yang seterusnya, dan merasa kerdil kita dengan Allah ni mesti, dan itu adalah satu perkara yang wajib. Sesungguhnya para nabi itu mereka sentiasa berkomunikasi dengan Allah di dalam Al-Quran. Mereka tidak mempunyai sifat yang sombong. Bahkan mereka sentiasa berserah diri kepada Allah dan bertawakal kepada Allah itu sebaik-baik tawakal. Itulah sebaik-baik tawakal tuan-tuan. Dan yang terakhir, kita mesti meminta perlindungan daripada Allah, daripada bisikan jahat, daripada syaitan. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Sampai di situ saja konsien saya pada malam ini, insya Allah. Moga-moga anak-anak zuriat keturunan kita sentiasa juga menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, memenuhi sifat-sifat tawakal yang kita belajar pada malam ini, insya Allah. Saya buka kepada perkongsian dan soalan, silakan. Ada sahabat-sahabat yang di TikTok dan sebagainya nak tanya soalan, silakan. Okey. Zah ada soalan dekat ruangan komen, komen Zoom. Dia bagi tahu, Ustazah, sekiranya anak special saya berusia 13 tahun merasakan dirinya ada masalah alter ego. Okey. Okey. Kalau dia soalan tu mungkin tak habis ke macam mana puan? Kalau anak merasakan ada masalah itu, sebab Assalamualaikum Ustazah. ya saya. Saya yang bertanya. Silakan. Okey, anak saya tu dia asalnya dia autism kan. Jadi sekarang ni bila dia sekolah menengah, dia dia macam dia pergi sekolah tu dia dari segi pergaulan dia tu dia macam susah nak bergaul, nak memahami kawan tu. Tu kadang dia selalu sekarang ni cakap dengan saya dia ada itulah macam ciri-ciri alter ego Alter ego. dia. Bagaimana ya Ustazah? Okey, baik. Puan, soalan saya. Puan tanya soalan, saya tanya siap. Mm-mm. Puan ada buat rawatan terapi Al-Quran ke? Saya pernah buat dengan Ustazah dulu masa dia darjah 1. Okey, berapa sesi buat tu? Sekali je. Oh, okey, baik. Sekarang dah darjah berapa? Oh, dah 13 tahun. Ha. Alhamdulillah lepas saya bawa terapi Al-Quran dengan Ustazah dulu, Nampak Alhamdulillah. progres kan? Ha. Ya, ya. Tapi adakah konsisten progres tu? Ke tak konsisten kan? Ha, ha, ha. Sebab dah lama tu. Baik, tak apa Puan. Saya kongsikan tips ya. Baik. Mm. Allah beri rahmat kepada Puan Aisyah pada malam ini.
Tuan-tuan dan puan-puan, Puan Aisyah bertanya, anak Puan Aisyah ini dulu mild autism saja. Tapi berdasarkan kepada soalan ini, sekarang ni mungkin ada sedikit um, gangguan emosi kepada anak beliau. Pergi sekolah dia rasa tak boleh kawan dengan orang, tak boleh bergaul. Tapi bagus anak itu boleh berkomunikasi, berkongsi. Saya kongsikan kepada Puan Aisyah, Puan tolong konsisten terapi Al-Quran. Yang pertama, boleh datang semula ataupun boleh Puan konsisten ambil terapi Al-Quran Ustazah melalui garam terapi Al-Quran ke, ataupun minyak zaitun terapi Al-Quran ke, ataupun air zam-zam terapi Al-Quran dan madu. Boleh ikhtiar untuk anak ini, ya, dari segi pemakanan dia, mandian dia, ya, dan juga untuk kita bantulah, ya, supaya dia konsisten dapat terapi Al-Quran. Saya percaya kau juga dah ada pengalaman buat terapi. Lepas buat terapi tu, insya-Allah dengan mukjizat Al-Quran itu, saya yakin sudah pasti ramai yang datang, bila ambil datang mesti dapat. Dan insya-Allah puan, konsistenkan itu. Kalau boleh untuk WhatsApp PA saya untuk beli barang rawatan. Yang kedua pun boleh buat sendiri dekat rumah dengan anak untuk buat terapi Al-Fatihah pada dia. Okey, okey, Ya. baik. Hmm. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey. Moga-moga anak tadi mendapat rahmat dan penawar daripada Al-Quran ini untuk emosi dia. Ya, emosi dia, jiwa dia, ya, menjadi lebih baik dan lebih tenang, insya-Allah. Okey. Dan seterusnya ada soalan lain? Silakan. Di TikTok ada soalan ke? Terima kasih sahabat-sahabat yang bagi saya hadiah. Saya tak perasan. Terima kasih. Murahnya rezeki tuan-tuan. Allah mengganjari tuan-tuan dengan pahala yang baik. Tak ada soalan Tak ada. Okey, tak ada. Tak ada kan Syah? Okey, tak ada. Okey. Soalan lain ada daripada kawan sahabat-sahabat DGM? Tak ada. Tak ada Ustazah. Okey, saya dapati malam ni ada sahabat baru masuk. Puan Aisyah, Puan Kamsia, ya. Masya Allah. Semoga Allah merahmati kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Sungguh sukar perjalanan kita ini. Ya, sangat sukar. Kita kita tak tahu status kita ni macam mana. Hanya yang kita mampu buat hari ini adalah teruskan. Teruskan berada pada jalan-jalan kebaikan. Ini kita tak tahu. Kadang-kadang, dalam kita belajar ilmu ni, kita akan merasakan kita, betul lah Nabi tu duduk saya saja di temenung, tengok langit, ya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab dia sangat faham, ya, Al-Quran seluruhnya. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, duduk saya saja menangis, ya. Begitulah, kita berharap kita menjadi hamba yang sentiasa mengenang diri kita, ya, nasib diri kita bagaimana, ya Allah. Dan kalau tak ada apa-apa, tengok lagi sekali. Okay, saya buka, ada soalan yang terakhir tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya mohon maaf di atas segala kekurangan penyampaian saya pada malam ini.